Rikishi datang Johor, babe. Rikishi? Ya, Rikishi yang sting face tu. Tak tahu. Yang ni. I want to say to the royal family in Malaysia, terima kasih. Saya kamu. Ya betul, Rikishi yang ni. Yang ni. Cuma dalam video tu korang tengok tadi, dia dah berusia sikit lah. Dia dah tua kan. So adalah dia punya physical dia nampak macam kecil sikit. Okay. Alright. So kenapa Rikishi datang Johor ni? Rikishi datang Johor sempena sambutan Hari Keputeraan Yang Amat Mulia Tunku Abu Bakar Ibrahim Ibni Tunku Ismail di Istana Bukit Pelangi, Johor tau. Istana Bukit Pelangi dekat Johor. Okay, so yang turut dapat merasai pengalaman bersama Rikishi adalah kita punya Coach Syaukat. Nampak ni Coach Syaukat kena apa? Untung Coach Syaukat kita kena apa? Kena gelek dengan Rikishi kan. Kena sting face. Tapi bukan Rikishi je yang datang. Ni The Living Legend juga, Chavo Guerrero. Dia pun datang juga pada majlis Hari Keputeraan tu lah. Cuma majlis ni adalah majlis yang tertutup lah, majlis istana lah. Kalau majlis ni open, aku confirm dah datang. Sebab aku dekat Johor, babe. Tapi tak apa. Bukan rezeki aku nak berjumpa dengan Rikishi. Tapi untuk pengetahuan korang, pada bulan 8 ni, 22 Ogos, The Brian Kendrick, dia pun nak datang Malaysia tau. Tapi dia datang Malaysia untuk wrestler, babe. Betul. Sungguh aku cakap korang tengok ni. Ni dia akan berlawan dengan Syaukat nanti. Macam biasa dekat Space Rubik. So kalau korang nak tengok wrestling secara live, secara real depan mata, dan nak berjumpa atau meet and greet dengan The Brian Kendrick kan, boleh selfie-selfie, boleh ambil gambar, boleh sign-sign kan dekat korang punya koleksi ke apa. Korang kena datang, jangan lepaskan peluang, babe. Tiket dah saya dengar dah nak habis. Sikit je lagi tinggal. So korang jangan lambat. Macam mana korang nak beli tiket? Korang boleh pergi dekat bio saya ataupun dekat detail saya, atau senang kata saya letak link dekat ruangan komen. Okay, so korang boleh beli kat situ. Alright, so jangan lepaskan peluang. Jumpa saya di sana. Jangan lupa like, follow and share video ni ramai-ramai. Kasih orang tahu. Okay, bye bye.